Assalamualaikum, selamat sejahtera. Untuk klip kali ini, saya akan menceritakan tentang berkaitan dengan novel tingkatan 2 iaitu Meniti Impian, dan apa yang akan kita bincangkan, akan diberitahu atau dibincangkan dalam video ini ialah berkenaan dengan tema dan persoalan yang ada dalam novel Meniti Impian tingkatan 2 karya Osman Ayub. Okey, kita pergi pada tema. Okay, tema dalam novel Meniti Impian ini ialah keazaman dan kesungguhan dalam mencapai cita-cita yang akhirnya membawa pada kejayaan. Ini ialah tema dalam novel Meniti Impian. Okay, huraian tema, walaupun Zaha tidak dapat meneruskan persekolahan di peringkat yang lebih tinggi, dia tidak berputus asa sehingga berjaya mendapat sijil MLVK di IKM. Yang kedua, Zaha tidak berputus asa belajar dengan tekun di IKM walaupun dipandang rendah dan hina oleh Suhaili yang berkelulusan IPM. Yang ketiga, setiap nasihat daripada Cikgu Baharum dalam kelas diikuti dan difahami dengan bersungguh-sungguh kerana Zaha ingin mendapat keputusan yang cemerlang dalam pelajarannya. Dan yang keempat, sebelum menghadapi peperiksaan, Zaha sudah berasa yakin kerana sejak dari awal lagi dia sudah belajar bersungguh-sungguh dan berazam untuk mendapat kejayaan yang cemerlang. Okay, kalau awak tengok kat sini, tema bagi novel ini ialah keazaman dan kesungguhan dalam mencapai cita-cita yang akhirnya membawa pada kejayaan. Dan huraian tema ni kalau awak perasan, setiap huraian tema dia ada perkara yang menunjukkan yang berkaitan dengan tema, itu keazaman dan juga kesungguhan, tidak berputus asa, tidak berputus asa belajar, bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh. Ini ialah huraian tema yang perlu ada kalau soalan dalam ujian tu dia nakkan kamu huraikan berkenaan dengan tema. Okay, ada lagi ni, ada sampai 7. Boleh pilih mana-mana yang berkenaan, boleh baca. Okay, kemudian saya akan tunjukkan cara nak jawab. Okay, ni contoh soalan dan cara jawapan, contoh jawapan. Berdasarkan novel yang anda kaji di tingkatan 2, huraikan tema yang terdapat dalam novel tersebut. Okay, novel yang dimaksudkan dalam soalan ialah novel yang awak belajar di sekolah. Okay, contoh macam di tingkatan 2, kamu belajar tentang Meniti Impian, bukan novel luar yang awak baca daripada mana-mana penerbit, daripada mana-mana penulis, bukan. Ini bila soalan tanya tentang novel, ini ialah novel awak iaitu Meniti Impian. Okey, cara jawabnya. Yang pertama, novel yang dikaji ialah Meniti Impian. Awak kena mentionkan kat sini ataupun awak kena bagi tahu novel apa yang awak kaji. Apa tajuk novel tu? Okey. Kemudian jawablah tema ini berkeazaman, ulang balik tema, bagi tahu tema. Kemudian kena huraikan. Okey, huraikan sekurang-kurangnya 3, 2 ke 3. Awak akan dapat markah kat sini. Okey, tengok kat sini. Tajuk novel, ini ialah tajuk novel, diberitahu. Kemudian tema. Kemudian ini ialah huraian tema. Dia tak terikat, awak boleh buat 1 perenggan, 3 perenggan, tak ada masalah, tak ada kaitan. Yang penting susunan ayat dan idea tu ada. Dan pecahan markahnya ialah isi 6 markah, bahasa 4 markah, jadi awak boleh dapat 10 markah. Kat sini isi ada 1 tema, ayat betul 1, sini 2 markah. Kemudian ada huraian 2 markah, 2 markah untuk setiap satu isi. Kemudian tak ada kesalahan tata bahasa, ayat lengkap, boleh dapat 4 markah. Jadi ini pecahan markah yang boleh awak dapat. Okey, tengok lagi sekali. Okey, seterusnya adalah pasal persoalan. Okey, persoalan dalam novel Meniti Impian. Persoalan pertama ialah tentang kepentingan ilmu. Ini huraiannya, awak boleh baca. Soalan kedua tentang tanggungjawab. Soalan ketiga tentang kehidupan yang sederhana, ada huraiannya. Okey, persoalan seterusnya tentang kegigihan mencari rezeki dan huraiannya. Persoalan bersabar dengan penghinaan orang, contohnya macam Suhaili menghina Zaha dan Zaha tetap sabar, menghina mereka yang berkelulusan dengan sikap Suhaili. Dan ini ialah contoh jawapannya.
Okey, contoh cara jawab bila soalan tak kata, huraikan persoalan yang terdapat dalam novel. Contoh cara jawab, novel yang dikaji ialah Meniti Impian. Terdapat beberapa persoalan. Okey, persoalan pertama, kedua dan seterusnya. Dan pecahan markahnya sama, isi 6 markah, bahasa 4 markah dan jumlah keseluruhannya ialah 10 markah. Okey, sekian saja untuk itu. Terima kasih kerana mendengar dan harap murid-murid semua boleh aplikasikan contoh jawab yang macam ini untuk memudahkan urusan pemeriksa semasa memeriksa jawapan. Ingat ya, mention ataupun kena bagi tahu tajuk novel yang dipilih. Itu saja, terima kasih.